Alhamdulillah dah jam 1 pagi. So nak siapkan order pulut kuning 120 pack. Tadi sudah rendam dah 3 jam. Jadi Zu nak kukus juga buat rendang. Kuras pulut ni basuh bersih-bersih sebelum masukkan ke dalam pengukus. Ini bahagian air Zu akan masukkan ke dalam pengukus ni. Kedua pengukus, yang ini muat dalam 2,5 kg, yang ini dalam 1 kg. Bismillah. Okey, dah separuh masak ni. Zu akan arung dengan gula, garam dan juga santan. Santan boleh nak guna santan segar ataupun santan kara. Masukkan gula dan garam, gaul rata semuanya. Arung dengan santan. Arung tu kukus. Yang ni, yang kedua terakhir. Yang ni dah nak masak ni. Yang ni nanti Zu akan angkat. Yang ini pula belum lagi diarung dengan santan. Lepas tu, ini baki lagi yang akan Zu siapkan nanti. Okey, alhamdulillah hampir siap semuanya, tapi belum sepenuhnya lah. Okey. Lepas tu dekat hujung sana, dalam periuk besar sana itu rendang. Okey, rendang ni Zu buat versi yang color kuning yang cantik. Zu suka color ni kalau rendang. Ada satu jenis lagi tu dia color merah sikit. Ini sudah masuk dah sebahagian bahannya. Yang nampak ni dah masukkan santan. Ada lagi bahan yang belum masuk sepenuhnya. Yang ini yang last ni. Lepas tu siap dah. Ada 2 rendang. 1, 2. Dalam proses masak. Mendidih-didih. Lambat lagi siap. Dah siap. Nanti Zu akan bungkus. Alhamdulillah dah siap dah. 1 periuk besar Zu letak atas kerusi. Okay. Siap dah, syukur. Kat sana, di sana tu, okey, di sana ada rendang belum siap. Bismillah. Alhamdulillah dah siap dah rendang. Satu lagi. Okey, sekarang Zu nak bungkus dulu rendang ni sebanyak 120.